So legend has it, cerita seram paling nakutkan dekat Thailand is not just seram, tapi it's about a tragic love story. So this is a story about Nang Nak, and this legend has been told for hundreds of years. So a long time ago, dekat tepi Sungai Prakanong ada this one beautiful lady, nama dia Nak. Si Nak is married to a guy named Mak, and they are very very deeply in love with each other. But sadly, si Mak satu hari kena panggil untuk pergi perang, and Nak masa tu is heavily pregnant. Tragically so, semasa Mak pergi perang tu, si Nak dah melahirkan anak dia tapi dua-dua tak survive. I mean, Nak dengan anak dia tu dua-dua tak survive. Tapi sebabkan masa tu perang, so si Mak tak tahu pun apa jadi kat si Nak ni. Tapi bila dia balik, okay je. Macam everything is normal. Si Nak datang dan sambut dia and what not. Tapi orang kampung mula shock something is very wrong. Sebab si Mak ni macam tengah berkomunikasi dengan orang kat dalam rumah dia. Bila orang kampung cuba bagi tahu Mak that actually wife dia dah tak ada, he refused to believe. So sebab tu him ada kat depan mata dia kan. Sampailah satu hari, tanpa disedari, si Mak tengah tengok Nak tengah masak dekat kitchen. Nak tak perasan lah si Mak ada kat situ. So tiba-tiba dia tengah masak tu, buah limau jatuh dekat tanah. Masa dia kat kitchen dekat atas. Rumah lama-lama kan papan kan. So limau tu jatuh dekat celah-celah papan and jatuh dekat tanah. So tangan si Nak ni meluncur ke tepi celah-celah papan tu untuk ambil buah limau tu. And of course lah, macam normal person macam mana nak ambil macam tu kan. It's weird. So that is when Mak realise that isteri dia tu bukan manusia. Si Mak ni pun cepat-cepatlah lari pergi dekat satu temple. Diorang buat satu upacara untuk free her spirit. Tapi ada some versions yang cakap Nak is trapped in a jar, and jar tu temple tu yang jaga. And mind you, sampai sekarang ada orang still datang untuk visit Nang Nak ni dekat temple Wat Mahabut dekat Thailand. Ada yang bagi bunga, ada yang konon macam suruh si Nak ni doakan dia untuk jodoh dengan orang yang dia nak lah and what not. And for the Thai people, Nak is not just a ghost, but she is the symbol of love yang tak pernah pudar. So what do you think? Do you think that cerita Nang Nak is real, atau it's just a legend to spread around about love? Atau mungkin you percaya ke yang si Nang Nak ni still tunggu Mak dekat tepi Sungai Prakanong? Cuba komen.